Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So tuan-tuan dan puan, so informasi lagi bercerita dalam topik anxiety pasal apa? Pasal macam Irfan cakap lah, lately ni ramai orang yang kena anxiety kan, panic attack. So cerita dia dalam hal ni, anxiety ni boleh datang daripada disebabkan kena tekanan daripada orang daripada orang lah. So kalau orang yang selalu membuli seseorang tu kan, dia bully hati dia kan, mental torture, physical torture kan, lama kelamaan dah confirm dia akan anxiety kan. So cerita dia macam ni, katalah kita dibuli. So dia punya perspektif tu ada tiga kan. Satu, bila dibuli tu kita lawan balik kan, kita lawan balik. Orang yang lawan balik ni selalu dia tak dapat anxiety lah, dia okey pasal dia lawan balik kan. Yang kedua tu dia boleh lawan dengan melampau macam kalau kata apa, kena gigit nyamuk tu, dia bunuh nyamuk tu. Boleh jadi macam tu. Bahaya juga tu kan. So yang kedua, itu yang pertama tadi lah. Yang kedua ni, yang pertama tadi dia lawan balik lah. So yang kedua ni, dia akan memaafkan, redha je. Dia terima, redha kan. Dia boleh bertahan lah kan, dengan sikap orang tu. Dia bertahan dan dia boleh maafkan saja. Tapi yang ketiga tu apa jadi kan, lama kelamaan bila dia dihenyak, dibalun, kena apa, dipersalahkan atas benda yang dia tidak bersalah, kalau apa, buat macam-macam lah, dibuli secara mental, fizikal kan. Last tuan-tuan dan puan apa jadi? Dia kena anxiety lah. So hati dia remuk kan, dia kena anxiety. Bila kena anxiety kan dengan orang tu, dia dah tak nak jumpa orang tu lah kan. Dia akan jauhkan diri. Pasal apa? Dia tahu tempat tu memang tempat yang ada anxiety, tempat tu memang tempat yang akan menyakitkan hati dia, tempat tu akan menyebabkan hati dia remuk, hati dia sakit, dia terasa kan. Jadi dia akan menjauhkan diri lah daripada orang tu. So tuan-tuan puan, kalau anda dibuli, terpulang lah, nak balas balik, balas lah kan. Tapi kalau ikut Allah Ta'ala, kena balas dengan seadil-adilnya. Tapi siapalah kita manusia yang boleh balas dengan seadil-adilnya kan. Sebaiknya kita serahkan kepada Allah Ta'ala kan, untuk membalasnya kan. So kalau orang tu apa, sifat dia pembuli kan, sifat dia apa, kejam terhadap kita kan, satu, kita boleh balas. Nombor dua, kita serahkanlah kepada Allah Ta'ala untuk balas. Atau nombor tiganya, kita jauhkan diri lah kan, lagi selamat lah. Sebab kalau kita jumpa orang-orang yang pembuli ni kan, yang buli hati kita, jiwa kita kan, nanti kita nak berdepan dengan dia pun kita takut. Allah takutkan hati kita kan. Nanti kita nak berdepan dengan dia pun kita menggigil, tuan-tuan. Menggigil ni kan, walaupun tak ada apa-apa yang berlaku. Pasal apa? Pasal hati tu dah remuk. So pada FY, menjauhkan diri lebih baik. Alright, fikir-fikirkanlah kan. Semoga apa yang FY kata ni ada memberi manfaat pada mereka-mereka yang anxiety. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.